Dia air. Okay. Okey bang, terima kasihlah datang kat Yazid Burger sebab sudi berbuka puasa dengan set hidangan berbuka puasa di Yazid Burger ni. Jadi nak tanya sikit lah, macam mana boleh tahu kat sini ada set berbuka puasa secara percuma untuk orang buka puasa ni? Yang saya dapat tahu tu tengok daripada TikTok lah. Oh, tengok daripada TikTok. Saya tengok dah lama dah video yang pasal berbuka tu kan. Ya. Tu saya kata, macam tak percaya lah. Tapi tak apa, kebetulan dah hari ni memang puasa. Okey. Lepas tu kebetulan dah orang rumah pun tak tahu nak masak apa. Saya pun teringat balik video yang viral tu kan. Saya makan percuma untuk buka puasa. Ya. Saya cuba PM abang kan. Jadi dah berbuka puasa dah ni, apa pandangan dia punya hidangan tadi? Alhamdulillah sedap. Memang puas hati apa boleh. Dia lembut dengan ayam crispy dia pun sedap, roti dia pun lembut. Semua memang puas hati. Jadi untuk orang-orang yang belum tahu lagi package ataupun set hidangan Yazid Burger, boleh bagi tahulah dekat kawan-kawan ke apa. Boleh cuba mai berbuka puasa di sini di Yazid Burger. Makanan dia puas hati, berbaloi, memang sangat sedap. InsyaAllah. Jemput datang ramai-ramai. Alright. Terima kasih bang. Sama-sama. Okey.